Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. How are you today? Okey, Alhamdulillah. Doktor cakap apa? Keputusan tak dapat lagi lah, bang. Mungkin dalam sehari dua ni dapat keputusan. Lepas tu agak-agak bila saya boleh discharge? Esok, mungkin lusa. Sayang, abang rindulah Kak Mar. Hidup abang ni sunyi je tak dengar gelak ketawa Mak kat rumah tu. Mak pun rindu abang. Abang minta maaf sebab Mak tak dapat jadi isteri yang baik. Sayang, apa pula cakap macam tu? Awak tak sukalah. Yalah. Seorang isteri kan selalu ada di sisi suami. Tapi Mar, Itu semua kan ujian. Bukan kita minta. okey bang. Terima kasih. Abang tolong bagi masa dekat Mar sebab Mar masih belum sedia. InsyaAllah, Ma mesti boleh sembuh. Okey? Janganlah sedih sangat. Kita kan dah janji kita nak hadap semua benda ni sama-sama. Okey? InsyaAllah tak ada apa-apa. Mar sayang abang. Abang pun sayang Mak juga. Saya jangan sedih-sedih. Okey? Okeylah, saya pergi rehat dulu. At least abang dah dengar suara Mak hari ni, terubatlah kerinduan sikit. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.